Kota Rom tidak dibina dalam masa sehari, Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Harimau Malaya, Rob Friend, mahu penyokong tanah air bersikap realistik terhadap hasil revolusi skuad kebangsaan. Mengakui projek berkenaan tetap perlukan masa, dia juga menegaskan tiada keperluan buat anak buah Peter Klamovski bertemu Argentina ketika ini. Realitinya, anda tidak boleh perubahan dalam masa terdekat. Berbeza kelab bola sepak, anda boleh membeli pemain dan melakukan perubahan, katanya menerusi nadi weekend. Saya bukan datang untuk menggembirakan penyokong, saya bukan datang untuk memberikan hasil dalam tempoh 6 bulan. Hasil usaha saya akan dapat dilihat jangka masa panjang. Kita perlu bersifat realistik, Malaysia bukanlah Indonesia. Populasi mereka jauh lebih besar berbanding Malaysia dan orang Indonesia berada di serata dunia. DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor telah merealisasikan impian besar para peminat Harimau Malaya. Baginda dalam satu kenyataan sebelum ini telah mendedahkan usaha untuk mendapatkan pemain warisan bagi membantu skuad kebangsaan mengharungi kempen kelayakan Piala Asia 2027. Malaysia bakal membuka tirai aksi menentang pasukan ke-175 dunia, Nepal pada 25 Mac 2025 di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri. Desas-desus mengenai identiti pemain warisan baharu Harimau Malaya akhirnya baginda telah mendedahkan identiti seorang pemain yang bakal menyarung jersey kebangsaan. DYAM Tunku Ismail mendedahkan bahawa perancang tengah kelahiran Belanda, Hector Hevel menjadi pemain warisan pertama era revolusi pasukan kebangsaan tidak lama lagi. Malaysia yang kini menghuni tangga ke-132 dunia dalam misi untuk muncul juara kumpulan. Penyerang muda Malaysia, Fergus Tierney akhirnya membuka akaun jaringan bersama Nakhon Pathum United. Selepas menyertai kelab Thai League 1 itu pada Januari lalu, penyerang berusia 21 tahun itu menunggu masa yang sesuai untuk menyumbat gol sulungnya bersama The King Tigers. Kini, Tierney membalas kepercayaan jurulatih, Tong Chai Sukoki dengan meletakkan pasukan itu di hadapan ketika menentang Utai Thani. Penyerang muda Johor Darul Tazim, JDT, itu menyudahkan hantaran Faldo pada minit ke-60 melepasi penjaga gol pelawat, Bonyakiat Wong Sajam. Sekiranya keputusan ini kekal sehingga tamat perlawanan, ini bukan saja bakal menjadi kemenangan pertama buat Nakhon Pathum dalam 4 perlawanan. Ini juga akan menjadi kemenangan kelima The King Tigers dalam liga musim ini. Gol tersebut dijangka menyuntik semangat Tierney untuk terus merebut tempat dalam kesebelasan utama Nakhon Pathum.